Matematik tahun 3, muka surat 35. Aktiviti 1. Selesaikan masalah, lengkapkan. Soalan A. Encik Jim menempah 1238 keping kad jemputan. Dia menempah 90 keping kad lagi. Berapakah jumlah kad jemputan itu? So, diberi tempah berapa. So, kat sini ianya telah tulis iaitu 1238 keping kad jemputan. Tempah lagi berapa dekat sini adalah 90 keping kad jemputan. So, dekat sini adalah jumlah kad jemputan. Jadi ayat matematiknya 1238 tambah 90. Jadi kita kira dekat sini, kita akan dapat 8 tambah 0, kita akan dapat 8. 3 tambah 9, kita akan dapat 12. 1 atas, 2 turun bawah. 1 tambah 2, kita akan dapat 3. 1 turun bawah. Jadi jawapannya adalah 1328. Jadi jumlah kad jemputan ialah 1328 keping. Soalan B. Jumlah atap genting yang hendak digunakan ialah 4000 keping. Bilangan atap genting yang ada hanya 2694 keping. Berapakah lagi atap genting yang perlu dibeli? So, jumlah atap genting ada berapa? Ada 4000 keping. Bilangan atap genting yang ada 2694 keping. So, dekat sini atap genting yang perlu dibeli lagi berapa? Tetap berapa atap genting yang perlu dibeli lagi? Jadi kita kena kira dekat sini 4000 tolak 2694. Kita akan dapat 0 tolak 4 tak boleh. Jadi 0 ni kena pinjam sebelah daripada 0 yang ni. Tak boleh juga kena pinjam sebelah daripada 0 yang ni. Tak boleh juga kena pinjam sebelah daripada 4. 4 jadi 3. 0 akan jadi 10. Jadi 0 yang ni pula pinjam sebelah daripada 10 yang ni. 10 jadi 9. 0 yang ni akan jadi 10. 0 yang ni juga pinjam sebelah daripada 10. 10 akan jadi 9. 1 akan diberikan kepada 0 yang ini menjadi 10. Jadi 10 tolak 4 boleh, kita akan dapat 6. 9 tolak 9 boleh, kita akan dapat 0. 9 tolak 6 boleh, kita akan dapat 3. 3 tolak 2 boleh, kita akan dapat 1. Jadi jawapannya adalah 1306. Jadi 1306 keping lagi atap genting perlu dibeli. Jadi ini adalah jawapannya. Mudah juga nak jawab soalan ni.